Assalamualaikum. Sepanjang 3 hari ni terlalu banyak yang kami pelajari berkaitan dengan PFA. Satu perkara yang kita boleh buat dulu dan banyak sekali yang kita dapat dalam masa 3 hari ni. Thank you so much Perkama International. Jalankan program PFA Trainer, melantik hampir 50 orang dari setiap negeri di Malaysia untuk membantu Perkama International dalam menjalankan pensijilan PFA di Malaysia. Harap kerjasama ni akan berjalan dari masa ke masa untuk memartabatkan perkhidmatan psikologi kaunseling di Malaysia. Dia sangat menitik beratkan kepada bantuan awal kepada mereka yang menghadapi krisis. Dalam mengurus mangsa-mangsa krisis dengan cara dan protokol yang sangat profesional. Saya galakkan agar rakan-rakan di luar sana untuk menyertai kursus ini kerana dia bukan sahaja membina keyakinan tetapi membantu kita untuk membantu orang lain. Terima kasih. Yang penting kita tahu bahawa kita kena berada di sana bersama dengan mangsa dan bantu apa yang perlu. Terima kasih.